Okey geng, selamat datang ke dunia Fizzon. Hari ni saya nak buat ni geng, aktiviti menjala dekat LB Parit ni. Tadi banyak dah tempat kita pergi geng, semua tempat banjir. Yang ni ada sikit yang boleh jala lah. Jom kita try jala geng. Lama dah saya tak pergi menjala ni, harap-harap ada ikan lah. Kita buat jala ni, jala biasa geng, jala murah lah. Dah lama dah tak menjala ni. Harap kita bawa balik hasil lah untuk hari ni. Boleh lah buat makanan tengah hari kita. Time kita datang je kan banjir, time kita balik nak jala je banjir tu. Ada rezeki lah. Okay, cuba geng, kata di sini tengok macam mana. Kau kena setting geng. Kalau goyang tak kita cancel geng. Kamera kita buat high pula geng. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok. Rasa 3 botak. Ni orang panggil parit gajah kan. Kalau sangkut ni geng, parit gajah memang dalam lah. Sebab dia korek pakai ni, tangan skubator yang panjang tu. Ikan ada geng lengkap. Tapi tak ada goyang pun. Alhamdulillah geng, 3 ekor. Cuba cerah sikit geng. Ikan botak ni, ikan temakang geng. Alhamdulillah ada hasil ke. Ni balingan pertama geng. Kita berjaya mendaratkan 3 ekor ikan. Ni orang panggil tempat saya ikan botak ataupun ikan selat lah. Yang ni balik siang, kelar banyak-banyak geng. Lepas tu goreng berang kunyit. Makan panas-panas memang sedap lah. Dan ni ikan temakang geng. Alhamdulillah ada juga hasil kita. Ikan kedua, ikan jenis spesies kedua, ikan temakang. Okey geng, jom kita try jala lagi. Ada lebih kurang 2-3 kali lagi boleh balik ni. Tengok. Boleh. Apa kau? Kah? Aduh. Okey geng, percubaan yang kedua pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lama sikit. Okey geng, nampaknya kita terpaksa cancel geng hasrat kita nak menjala. Tadi kita sempat balik lebih kurang 3 kali balik je. Pertama kali kita sempat rakam, kali kedua kita tak sempat rakam geng. Ada masalah teknikal sikit. Rasanya tak ada geng video kita menjala untuk kali ni. Korang tengok ni banjir geng. Habis tempat semua kita pergi, air dalam. Tak sesuai nak menjala. Sebab dengan pelepah lagi ni, bila kita balik ada pelepah, susah nak jala. Okey geng, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan sajikan video yang akan datang. Okey geng, bye bye. Okey geng, kebetulan kita nak balik. Kita lalu-laluan yang sama. Kita try geng, jala sekali lagi kat sini. Mana tu ada monster-monster yang rekat geng. Tadi kita sempat balik sini 3 kali je. Sini sekali, tengah saya situ sekali. Ni kita try again 2 kali lagi ke, lepas tu kita balik. InsyaAllah dalam perjalanan tu kalau kita ada jumpa apa-apa ke, kita akan buat video lah. Okey geng, korang tengok balingan ketiga daripada saya. Yang ni yang cakap yang tak banjir lah. Kalau belah bawah tu banjir lah. Sebab dekat sini hujan kot, dekat rumah tak hujan kan.
tu kita plan nak pergi menjala. Sampai-sampai banjir pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan banyak jangan kat dalam rumput tu. Cuaca pula panas. Mungkin ikan tu menyorok bawah-bawah rumput tu kan. Kita panas-panas pun cari kipas kan, cari tempat teduh macam ikan lah. Kalau ada ikan ni mungkin ikan yang tengah cari makanan ke, tengah hari dia lapar. Kalau yang kena ni. Besar dah. Aduh, arat-arat. Tak lucu lah. Lucu sah. Aduh Gen, bergegar Gen, jala Gen. Basah Gen. Aduh, ada rezeki Gen. Habis memang besar Gen. Nanti tak tahu nampak ke tak dalam kamera. Nampak deh. Tak nampak. Aduh. Besar, dia tarik. Okay Gen, kita teruskan jala. Sebab ni kandik dia tak labur. Kandik singkat Biasa Gen, jala murah, jala Shopee. Tak ada Gen, tak ada. Sekali lagi Gen, sekali lagi. Okey Gen, tak ada rezeki kita. Mantap Gen. Ada lebih kurang 4 ekor, 5 ekor ikan kita untuk hari ni. Okey Gen, lanjut. Okey Gen, hari ni ikan kita tak banyak. Yang ni Gen, lebih kurang 4 ekor. Ikan botak 3 ekor dan makan 1 ekor. Hari ni tak ada rezeki kita lah sebab air besar Gen. Kebetulan dalam perjalanan nak balik, kita ada jumpa ni Gen, kawasan pucuk paku. Orang cakap rezeki terbijak ni. Kita kutip pucuk paku Gen. Boleh buat ulam. Okay, jom Gen, tanpa buang masa. Bismillahirrahmanirrahim Gen. Kita minyak suruh baik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pucuk paku. Fresh gitu pucuk paku. Pucuk paku ni Gen, balik buat ulam ke, tumis ke, masak lemak cilapi. Letak udang ke sotong memang jadi Gen. Ni cantik ni kalau nak kutip-kutip macam ni Gen. Yang lembut-lembut. Yang ni kita tak kutip lah, kena hijau macam ni. Yang macam ni pun saya tak ambil lah. Saya ambil yang lembut-lembut macam ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni Gen. Okey, macam ni pun boleh lagi makan. Boleh ambil yang kat atas ni, yang bawah ni tak boleh lah. Tapi kalau yang kat kedai dia memang jual macam ni Kan, nak bagi banyak. Kalau saya tak, saya ambil yang lembut-lembut. Okey Kan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau siapa-siapa nak kutip kalau siapa-siapa nak kutip pucuk paku ni, korang kena tengok kawasan je kan. Kalau korang tengok kawasan pucuk paku ni, rumput dia layu, kering, korang jangan kutip lah. Mungkin ladang ni dia dah racun lah. Takut jadi efek pula bila kita makan pucuk paku ni. Kawasan sini alhamdulillah rumput dia pun agak cantik. Tak ada lah kesan-kesan meracun. Selamat dimakan lah setakat ni. Okey, jom kita kutip dulu. Hati-hati geng, kalau boleh pakai kasut yang panjang lah. Kasut boot ke, yang betul kasut, jangan pakai selipar geng, bahaya. Lepas awet banyak, dalam semak-semak ni pun kita tak tahu ada apa. Kita tak boleh mention geng, korang kena faham-faham sendiri lah. Semak-semak sama macam ni, hati-hati lah. Nanti kita niat baik, insyaAllah baik lah jadi dia. Sedap ni geng, balik buat ulam. Masak lomak cilapi ke, beli pula udang geng. Masak lomak bubuh udang. Mantap lah geng. Goreng pedas ke masak tumis, semua menjadi geng kalau ada barang. Okay, kita letak sini. Kita kutip lah sebab kita dapat sikit lagi cukup dah. Kita tak habiskan geng, risau orang belakang pun insyaAllah lalu jalan ni boleh merasa juga apa pucuk paku. Saya tak kutip tu habis, saya pun ingat orang belakang. Ikan tak dapat ulam buat sayur pun jadi lagi. Ada kasi orang kutip kan. Setiap orang kan kutip pun berlainan je. Saya ambil lebih kurang tak panjang, sejengkal ni. Kenapa semua kita boleh makan? Kalau korang tengok yang kat kedai tu, dia kutip agak panjang, lebih kurang sampai sini. 2-3 daun ni memang tak boleh makan. Yang atas boleh makan. Sebab dia nak kasih nampak banyak. Sebab nak cari pun sekarang ni dah susah kan. Tak semua tempat sekarang ni ada. Kalau tempat saya lah, memang tak semua tempat dah ada benda ni. Dulu kalau pergi yang cakap pergi cari ikan ke, memang pantang lah kalau tak singgah geng, saya pucuk paku. Antara makanan paling favourite lah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang geng kita sekali jalan habis, kadang kita patah balik lagi ada lagi geng. Kita tak apa nampak. Kita kena banyak je. Cukup sekali masak je. Tak ada lagi, kita dah kutip lagi. Ni ada lagi nampak. Hasil je cukup setakat ni kan. Video kita cukup dah ni sah. Tak payah banyak-banyak. Kita tinggal lah kat orang belakang lagi ni. Kalau ikut belah sana ada lagi, belakang tu ada lagi. Tapi cukup untuk saya. Ada 2 ikat
Kalau seikat dah RM5, 2 ikat dah RM20. Cukup lah untuk lauk kita untuk hari ni. Okey kan, alhamdulillah kan. Daun ni macam cantik kan. Orang cakap kalau yang saya kutip ni hampir 90% boleh makan. Tak ada yang buang. Buang cuma batang sikit-sikit lah. Okey, rasanya cukup setakat ni video kita. Menjala tadi 2-3 kali balin, ada juga asih, dah kutip ucap aku. Okey geng, korang tunggu di next video yang akan datang. Okey geng, terima kasih kerana support. Semoga yang support video ni di Pulau Kusan diberi kesihatan baik. Kita jumpa di hari lain dan video lain. Okey geng, Assalamualaikum, bye bye. Dunia Fizon, itulah YouTubeku. Jemput, tonton dan